I/O tu, so you kena buat patching, hard patch. Alright, hardware patch dengan software patch you kena assign. So sini kan mix 1 and 2, monitor 1 and 2 kita dah assign situ. So saya dah patch untuk you guys hari tu. So pakai Dante lah. So Dante 1, 2. So you punya mix 3 kita tak assign lagi Dante. Software tu maksudnya kat sini lah. Nak assign tu. You boleh assign kat board sini. Ya. Dekat Dante punya software pun boleh. So setting dia tu saya pun dah set. Kalau untuk patching Dante, ya Dante I/O setup. Sini. Dante patch by console or Dante controller. Kalau you set Dante controller, semua patching you kena buat dekat software. Alright? Console lah. So yang tadi I explain dekat belakang, you kan ada dua switch. So daisy chain means switch mode lah untuk board ni. Switch mode means I can pakai secondary port as macam switch, satu switch. Yang ke switch tadi ada dua switch tadi tu. So kalau you set redundant, dia dah jadi split mode, primary dengan secondary. So primary ada IP sendiri, secondary pun ada IP sendiri. Alright? So bila you nak tukar kan, dia akan warning tau. Sebab IP address ni akan berubah, dia board akan assign dan dia akan tanyalah whether you nak apply ke tak. Biasanya kita tak kacau lah ni. Tapi after this saya akan set lah redundancy ni. Sebab sekarang saya nak pakai ni kan, port ni. Saya set daisy chain mode. Alright? So Dante ID, preferred leader, ni semua tak perlu pun. Okay, ni nanti kita get back. So untuk mix 3, you nak pakai I/O, you kena assign Dante Dante 3 for matrix 3. Alright, you boleh pakai matrix lain punya channel juga. Let's say kalau mix 3 ni you nak pakai output dari ni pun boleh, you just assign. Untuk konsol ni ambil daripada sini lah. Kalau board you nak assign pakai apa? You nak pakai Omni ke, you nak pakai Dante ke, pakai USB. Omni kan. Betul. So kalau you nak pakai output sini, let's say lah sekarang 1 sampai 8 empty. Output kira kalau macam tu output kita boleh untuk pergi record lah. Boleh. Yalah, daripada record. sini. Betul lah. Itu guna dia. Kira set yang Dante 3 ni untuk buat record. Boleh. Tapi ada mix dia ada problem sebab you kena, kalau you nak buat macam tu boleh, tapi mix macam satu-satu. So all semua. Betul. Sebab matrix kita tak boleh apa ni? For matrix kita boleh hantar dari master tau. Let's say kita dah mix, letak reverb ke apa, and then gang kamera cakap aku nak satu output, nak record. Record. So kita dah buat dekat matrix punya side. So matrix is output, you pergi matrix. So matrix kita dah set matrix 1 and 2 front field ni. Okay, recording untuk ni. Tapi recording ni kita punya output dekat Dante 3, dekat dari stage box. Okay. Alright, faham Itu yang daripada bawah. Kalau kata dia nak ambil daripada sini, Kita nak assign. So you pilih satu matrix, Buat nombor 4 kan. 4 kan, you select Omni. Pilihlah mana output yang you nak. Omni 1 ke, depends, up to you. So yang nak send audio ke ni device ni is up to you lah. You boleh ambil dari mix pun, mix hantar ke matrix pun boleh. Tapi master tak boleh hantar ke mix. Mix is memang independent, biasanya guna untuk from monitor lah. So untuk foyer, belakang punya speaker, atas, semua kita hantar dari master ni. Means kalau kita turun video ni semua ada bunyi. Okay, same lah. Sama dengan untuk recording ni lah, audio untuk kamera ke apa. Tapi ni ada extra channel. Kita ada lagi dua extra untuk you pakai. Ada matrix 12 dengan 4. So
Kalau you tiba-tiba nak assign matrix ni dekat Omni, you assign lah mana. Tapi make sure Omni tu tak digunakan lah. Alright. Yelah kalau memang lah. Mana ada? Semua dah pakai mix 1, 2, 3 dekat Dante 1, 2, 3 sampai 8 dah digunakan. Yang ni lah ada nombornya. Sebab dekat stage box tu ada 8 output saja. Right? Okay, untuk master biasanya dekat board Yamaha dia memang by default is 15-16 dekat physical output. Untuk master lah. Tapi saya dah set ni you see, Omni 15. Ini left tau. Right. Ni left, ni right. Sepatutnya master memang ada dua. Okay, kalau you nak tengok full view dia, full view is here lah. So master memang ada 2 fader. Dekat sini dia jadi satu je lah. Alright. So where were we? Matrix. Okay, Matrix 4 kita dah guna. Kita boleh set Matrix 4 Omni manalah you nak pilih. Okay. Maybe you boleh pakai 15 atau 16 lah. Okay, untuk master, I explain balik. Kita dah pakai Dante, Dante 61 dengan 62, 61 dengan 62. Ada sebab lah I letak jauh sikit Dante dia. Sebab kita Dante channel you boleh pakai untuk software recording, atau you ada lagi satu I/O box you nak extend kan, so kita letak Jauh sikit lah. jauh lah. So untuk sub, you ingat kan macam mana nak tahu kita patch dekat channel mana? Pergi kat Dante, selalunya dia Dante dan kita tengok dia indicate 62 dan tapi kalau saya tekan untuk lagi sekali dia akan 61. Oh, another view is patch lah. Kita boleh tengok master kita, stereo A kita patch kat mana. Ni semua dia tulis Omni 15 kita ada patch, Dante 61 kita ada patch, stereo right 62, Dante 62, USB Omni kita tak patch. Okay, boleh patch lah. So sekarang memang kita biar open lah you punya 15 dengan 16 dekat board ni. Okay, Maknanya open tu boleh pakai untuk boleh. You nak pakai untuk apa pun boleh. Sebab since kita dah pakai ni untuk Dante kan? Alright. Input output matrix dia punya send sama. You select master ni, you nak send dekat mana, and then dia akan lompat lah mana punya send you nak hantar. Right, mix. And then matrix, mana matrix? MT is at the bottom lah. So MX is mix, MT is matrix. So matrix kita boleh send dekat ni, matrix 1, matrix 2, matrix 3 sampai ke matrix 12 kita boleh hantar. Kalau you nak hantar, you select. So kita dah hantar master ke front view. Tak hantar ni. Tak hantar. Alright, so you nak hantar, you naik fader ni. So sama macam hantar ke mix lah. Right, front view center naik master lah. Recording naik juga. Let's say untuk recording ni kita boleh apa yang kita ada signal dekat sini dia akan masuk dekat recording ni. Right, auditorium, left, right, lobby, foyer, sub, dan hantar. Right, matrix tak hantar. Okay, kalau you nak hantar tak nak hantar semua you select then send. Atau second way, you select ni then you nak hantar ke mana, select dekat screen ni lah, hantar. Kalau tak nak hantar you just, alright.
0, full, depends dengan level berapa banyak you nak hantar. 0 ni determine dekat sini lah. Sini lah. Yes. So let's say kita nak hantar master ni berapa banyak level dekat front field, you can adjust. You can adjust. Bukan adjust kat master. So kalau you pakai mode ni bukan sense on fader mode, you akan nampak hantar sini kan. Bila I hantar sense on fader mode, I pilih front field, dia jadi separuh. So I boleh pergi balik sini, fader akan naik. Alright? Same. Okay. So OD left right, kita hantar bila mode macam ni, balance mean dekat left dia hantar left, dekat right dia hantar right, sama level lah. Alright? Okay. So sebelum kita continue, ada soalan? Okay.